Hello guys, selamat datang ke video Farazik Channel. Okay, hari ni saya unbox dia paling nanti-nantikan, paling rare saya dapat sekali. Kad SR Bobo Boy Trio Ori nombor 4 dan kad SR Bobo kuasa 3. Okay, kad Persune. Okay, ni kad paling rare bagi saya. Okay, dan yang kedua kad paling atas kad Bobo Boy sorry. Okay, ni kad Bobo Boy Limpet paling latest. Okay, kedua-dua kad ni saya beli dekat Instagram dekat nak beli dengan harga RM5.50, kabel 2 RM11. Okey, ada beli cerita kedai buku Maman macam MPH, Popular dengan SMO Bookstore, dengan kat My News, kat kedai makanan beli kat My News, FAE kat kedai mana boleh cari kat Mr. Toy, kat kedai makanan boleh cari kat Mr. Toy, dengan kat Toys World, kat Toys R Us, dengan Paksa, dengan kat Aeon, dengan kat online macam kat Shopee, TikTok Shop, dengan kat Monster Store, kat online memang saja. Okay, dah tahu masa tu kita buka. Kita mulakan Persune Kos 3 SR ni. Okay, buka seru ni teori ni lah saya paling nantikan ni. Kat favorite saya kat Idama. Okay, ni kat paling rare bagi abang. Itu kemarin kan kita unbox SR akhir dapat ya kat SR setelah 10 kali cari. Okay, so kita buka. Wow, kat bawah Kos 3 ni. Jangan spoiler, kita buka belakang lah. Jangan spoiler. Ni teori macam dari musim 2 sampai rupa macam masa musim 2 sampai musim 3 sampai the movie. Okay, kita dapat kita dapat kad Big Bobit, kita dapat Captain Vargoba, kita dapat letakkan Volta dan Hanggas, kita dapat Max Mara, kita dapat Kuali, dan kat adik paling kita main semua dekat adik paling nanti-nantikan. Wow, kat SR Bobo kuasa 3 teori versi gempa tangan Taufan kat paling bagi abang. Wow, ni kat saya dapat ni. Abang terpaksa beli sebab dekat paling saya dapat RM5.50. Kat kedai masih kat orang jual RM100 dengan RM20. Okey, ni kat rare ni bagi abang. Ni kat abang, kat favorite abang kuasa 3 di paling rare. Okey, naik kita ambak dia paling nantikan. Kat bawah Pet Boy Impact. Jom kita buka. Okey, ni kat AR je, kat paling rare juga. Jom kita tengok. Kita dapat HP Marker, kita dapat Yaya, kita dapat Kuali dari Gaharum, kita dapat Gopal. Semua kad dia macam versi komik balik. Okey, macam kad part primer dengan kad full set tu kita beli nantilah waktu menasukan nanti. Kita dapat Masgar tu, kita dapat Bobo Halilintar Elemental Favorite Set nombor 2. Kita dapat AR Bobo Sorry. Akhir dapat kat AR Bobo Sorry. Baik kali dapat kat AR. Okey, daripada Pet Boy Impact. Okey, ni kad rare. Abang tak ada album lagi, abang kena beli album lebih. Nanti abang simpan. Kat ni abang kena pakai getah je lah. Okay, ada Bobo Taufan lah kat Persune ni. Elemental favorite saya pula tu, di trio favorite saya. Gempa Halilintar dengan Taufan. Okay, grafik sungguh menarik kat SR. Ni abang tak nak bagi cala je. Ni kad paling rare. Okay, seperti di video kita kan ada nak beli kad Bobo ni. Macam abang cakap tadi, bercakap dia mana saja macam Toys World, Mr. Toy, Mr. DIY, Toys R Us dengan Toys World, dengan kat kedai buku boleh cari kat Popular, FPH, SMO Bookstore, dengan kat Time Bookstore, dengan kat online boleh cari kat TikTok Shop, dengan Shopee, dengan Monster Store. Okay, dah sampai sini video kita. Bye, sebelum komentar. Bye. Yes. Oh,